Assalamualaikum korang. Ni kek tapak kuda Kak Auni dah sampai. Lin beli dua. Hari tu last masa belum mula Lin beli dulu. Masa tu masa dekat rumah Kak Auni lagi. Masa tu dia tak ada kedai lagi. Pertama kali Lin beli kat situ. So dah lama tak beli, nak makan rasa manis-manis. Dah lama tak makan manis. So hari ni Lin beli lagi. Lin order 2 hari lepas kot. Hari ni dah sampai. Tadi petang sampai, Lin terus masuk dalam peti air. Okay, Lin beli 2 flavor. Yang ni flavor apa? Lupa tadi. Lupa dah beli flavor apa korang. Ni peanut. Nutella peanut. Nutella peanut. Lagi satu matcha crunchy. Lin beli 2 ni. So jom kita rasa. Sedap tak macam mula-mula dulu yang Lin beli pertama kali kat rumah Kak Auni tu. So Lin nak buka ni dulu. Nutella peanut. Bismillah. Kotak dia pun keras. Macam dulu juga. Ni korang. Jom kita potong. Jom kita potong. Dia potong sini. Okay, kita buka. Kalau korang nak makan sedap, makan letak dalam peti ais. Wow, sedap. Dia bagi. Wow, sedap korang. Sebab bulan puasa kan, Malik masuk, sampai je terus letak dalam peti ais. Wow, sedap. So, kita buka. Ni sekejap Lin buka je. Okay, kita dah buka. Kita ambil. Kita letak atas pinggan. Sedap. Sedap korang bau dia. Sedapnya. Potong Bismillahirrahmanirrahim. Aino Yaya nak? Sini kat ibu, sini. Sini. Ini Umairah. Nah, pegang. Bismillah, sini. Ini Ainul. Bismillah. Sini Jana. Jana nak kek? Bismillahirrahmanirrahim. Ni dek. Sedap. Elok tak manis sangat. Ni dek. Tak nak? Ambil. Tak nak? Sedap korang. Rasa macam dulu juga yang ni. Macam crunchy. Sedap sangat. So korang nak beli dekat Kak Auni. Hebat. Nak pula tak nak. Sedap sangat korang. Tak adalah manis sangat. Macam dulu tak manis sangat. Memang Lin suka sangat kek tapak kuda Kak Auni. So kalau korang nak, boleh je korang tekan je link dekat Kak Auni tu. Murah sangat korang. Bye. Selamat mencuba kek tapak kuda Kak Auni.